Awak sangat beruntung. Sebenarnya kami hanya sediakan mesin ni dengan Mawib. Saya ada modal untuk bermula. Untuk program IPR Insan Kementerian Ekonomi, kita masih perlu kemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk memastikan kelangsungan program ini untuk tempoh 24 bulan lagi, melihat usaha ini akan terus dapat membantu kumpulan sasaran kita. Untuk IPR Insan kerjasama dengan Mawib, kita ambil sepenuhnya melalui cadangan daripada Mawib kerana ada asnaf yang hendak dibantu. Ada potensi, kita bagi ruang untuk mereka menjana pendapatan. Yang paling penting tu, masak tu kena sedap lah. Untuk program IPR Insan, sehingga 5 Mei 2026, sebanyak 1,125 unit mesin layan diri dah pasang seluruh negara. Secara terkumpul, seramai 712 orang mencapai jualan lebih RM2,000 sebulan. Sehingga Mac 2026, IPR Insan telah mencatat jualan sebanyak RM20.46 juta. Sebelum saya serahkan perkara ini kepada masjid-masjid di kawasan wilayah ini, saya kena cek juga benda ni menjadi ke tidak. Start menjual belum? 2 hari dah ada orang membeli. Ada jualan juga. Ada jualan juga Kita dapat tengok melalui web. Tu kan So boleh nampak lah jualan semua. ekosistem zakat, duit zakat kita bagi pada usahawan asnaf. Dia dah dapat win satu. Daripada situ dapat kepada asnafnya dan orang ramai yang membeli. Satu lagi win kat situ. Akhir sekali dia mana jadi pembayar zakat. Betul. So dalam ekosistem zakat ni dia win situation. Okey, Okey, berfungsi lah. Tak tipu lah memang ada. Janganlah.